Engkau juga yang cakap makan kat sini okey kan? Korang heboh nak cari nasi biryani kan? Inilah pot paling best sekali kat Jasin. Dah confirm lah khas biryani dekat Jasin ni. Jom kita makan dekat sini. Our meal is our story. Dah sampai. Ni apa ni? Ikan tilapia. Ikan tilapia, nasi biryani ikan tilapia. Oh, ayam seko. Ayam panggang masala. Aku dah cakap dah. Pot nasi biryani aku dari dulu dengan family memang kat sini. Hari ni aku ada 2 menu yang nak tunjukkan kau. Nasi biryani ikan tilapia. Mana nak dapat? Ni set alam ayam seko dia ni. Dia datang set tau. Dengan harga RM59.90 macam tu. Dia ada bagi kau rojak, air 1 jug, ayam seko macam ni yang dia panggang tadi. Nasi dia ni kan, bau dia tak terlalu kuat. Dia man-man ni macam tu. Orang ni sebenarnya cakap berdorai. Tilapia nasi biryani. Makan dengan kuah biryani dia ni. Kau tengok ni, isi ikan dia tebal. Kena pula dengan nasi biryani dia ni. Untuk ayam panggang masala ni, dia masak memang sempurna lah. Dalam dia juicy. Nampak air ayam tu. Nampak lagi kat situ. Panas. Kena ayam panas-panas dengan rasa yang unik. Sesuatu kat sini. Kau nampak tak yang ni? Rempah-rempah ayam dia ni. Itu yang sedap tu. Memang tak dinafikan lah. Nasi dia, aroma nasi dia tu memang daripada dulu lagi. 2 menu yang aku cuba hari ni, korang kena try lah. Kalau tanya orang yang selalu datang kat sini, makanan kat sini semuanya okey. Harga dia pun berpatutan, berbaloi lah bang. Korang yang nak datang sini tu, pukul 10-11 dia dah on dah sampai pukul 10 malam. Nak susah apa? Zaman dah senang. Waste je. Khas biryani Jasin.